kita kita ambil seminggu lebih untuk habiskan tadabbur surah Al-Kafirun. Baik, saya kira moga-moga kita semua uh, diizinkan Allah untuk menyusun tadabbur itu di dalam otak kita ni dengan izin Allah. Moga-moga kita tadabbur semula surah Al-Kafirun dan insya-Allah kita masuk surah Al-Kawthar pada malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk surah Al-Kawthar pada malam ini, maka habis surah Al-Kafirun pada minggu lepas, pada minggu lepas, dan maka insya-Allah sebelum tidur kita telah mengamalkan surah Al-Kafirun, insya-Allah. Semoga-moganya semua istiqamah, ya. Alhamdulillah. Dan moga-moganya dia telah memberikan kepada kita kemanisan amal dan melahirkan akhlak yang baik. Amin. Terusnya kita masuk surah Al-Kawthar, insya-Allah. Sahabat-sahabat, ibu-ibu, wanita-wanita, adik-adik yang dirahmati Allah, surah Al-Kawthar ini kita masuk kepada seperti biasa identiti surah. Permulaan tadabbur kita bermula dengan identiti surah. Kita masuk kepada surah identiti surah Al-Kawthar. Identiti itu maksudnya kita masuk kepada nama surah dia. Baik, surah Al-Kawthar ini kenapa dinamakan surah Al-Kawthar? Dinamakan surah Al-Kawthar kerana ia dimulakan dengan menyebut perkataan Al-Kawthar pada firman Allah yang ditujukan kepada Nabi SAW, iaitu firman-Nya yang bermaksud sesungguhnya. Kami telah mengurniakan kepadamu Al-Kawthar pada ayat yang pertama. Inna a'tainakal kawthar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu Al-Kawthar. Ya, pada perkataan Al-Kawthar itulah nama surah Al-Kawthar diambil. Baik. Al-Kawthar, apa maksud dia? Al-Kawthar ini adalah antara nama sungai di dalam syurga. Itu nama Al-Kawthar. Dalam syurga ni, dia ada sungai. Subhanallah. Ada sungai yang Allah ciptakan untuk syurga. Ada balasan-balasan yang Allah simpan. Pemberian Allah kurniakan, Allah simpan kurniaan-kurniaan Allah untuk hamba-Nya yang beriman di dunia ni. Allah bagi dekat akhirat nanti, iaitu berupa syurga. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebab itu dunia ni, ya, kita dah belajar banyak dah. Dunia ni adalah tipu daya belaka. Kalau kita jumpa syurga, kalau kita jumpa sungai dekat dunia ni, semua tipu daya. Apa maksud dunia yang bermaksud tipu daya? Bermaksud tipu daya kita bersifat di dunia ni semua takkan sifat kekal. Apa maksud dia? Kalau kata kita ni isteri, kan, mula-mula kahwin disayangi, kita pun sayang suami kita. Lama tak kita sayang suami kita tu tahap yang sama tu sama ke? Tak sama. Itulah sifat dunia. Sifat dunia ni kita dapat apa-apa je yang kita miliki di dunia ini, kita takkan suka dan sayang, dan keindahannya semua takkan bersifat kekal. Keindahan, kecantikan kita ni, isteri tak lama dah tua, nanti dia akan kedut, dia akan menjadi menua. Ini sifat dunia, semua takkan kekal. Katalah kita dapat hadiah daripada suami, bunga satu jambak tu, mula-mula tu seronoknya lah, cium bunga tu setiap masa. Cuba minggu depan kita pun dah tak berasa seronok yang sama macam mana kita terima bunga tu daripada suami kita mula-mula. Ini sifat dunia. Sebab itu Allah simpan semua nikmat, ya, yang Allah nak bagi dekat kita, hamba Dia yang beriman, yang taat kepada Dia, berupa syurga. Tetapi dia bagi gambaran. Dia bagi gambaran syurga dunia ini yang untuk memberi berita gembira dekat kita.
supaya kita buat betul-betul ketaatan untuk dapat benda yang Allah ciptakan yang bersifat kekal di akhirat nanti di dalam syurga. Dan Allah sebut di dalam hadis, apa yang kamu di dalam syurga nanti semua takkan pernah terfikir oleh kamu semua. Bayangkan, Allah sifatkan sungai. Tadi kan Al-Kausar itu adalah nama-nama sungai di dalam syurga. Bayangkan, kita dah jumpa sungai itu dekat dunia ni. Tapi sungai yang ada dalam syurga nanti Allah kata takkan pernah kamu terbayang. Makna dia takkan sama. Takkan sama langsung dengan apa yang kita nampak di dunia. Sebab itu dalam hadis yang sahih disebutkan lagi, dunia dengan akhirat, sebab apa Allah simpan semua pahala dan kebaikan kurniaan-kurniaan Allah ini kepada hamba dia yang bertakwa dekat syurga. Sebab Allah kata, pemberian Allah kepada hamba yang bertakwa di dunia ini takkan mampu ditampung oleh dunia ni. Sebab dunia ini terlalu kecil dan terlalu sempit. Dan dalam hadis yang sahih menceritakan sifat dunia dan syurga ni, rupa-rupanya syurga dan dunia di akhirat nanti, syurga itu 10 kali ganda besar daripada dunia. Mana mampu nak menampung? Sebab itu kita, sebab tu Allah simpan semua pemberian dia kepada hamba dia yang bertakwa, semua dia bagi dekat syurga. Apa yang kita dapat dekat dunia ni bukan balasan lagi pun daripada Allah yang berupa balasan kebaikan ketaatan kita rupanya. Semua hanya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim dia je. Masya Allah. Saya cerita sikit lah bila jumpa perkataan sungai tadi. Ni nak buka supaya kita rasa, ya Allah. Nak dengar lagi tak ni? Atau saya nak sambung? Saya sambung sikit lagi. Ada satu cerita dekat dalam hadis yang sahih menceritakan tentang orang yang paling terakhir akan keluar daripada neraka, yang adalah seorang lelaki yang keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Inilah orang yang paling terakhir yang keluar daripada neraka untuk masuk ke syurga dalam keadaan merangkak. Dan bila dia merangkak nak masuk ke syurga, dia kata, ya Allah, aku nak masuk syurga ni, ya Allah. Mana syurga, ya Allah? Allah kata, itu syurga, silakan masuk. Bila dia nak pergi, dia tak nampak syurga tu. Dia kata, mana ya Allah? Aku tak nampak, ya Allah, syurga dah penuh, ya Allah. Aku nak masuk, ya Allah. Allah kata, silakan, itu syurga, silakan masuk. Dia kata lagi kepada Allah, ya Allah, syurga dah penuh, ya Allah. Aku tak boleh masuk. Allah kata, syurga takkan penuh. Kerana syurga dan dunia besar, syurga itu 10 kali ganda daripada dunia yang kamu hidup dulu. Sebab tak nampak besar sangat. Cuba bayangkan. Dan kata ulama' lagi, nilai syurga, maksudnya orang yang paling akhir boleh masuk syurga tu, nilai iman orang yang paling akhir boleh masuk syurga tu nanti, dengan dunia, iman dia 10 kali ganda. Cuba bayangkan, orang yang paling akhir boleh masuk syurga tu, iman dia 10 kali ganda hebatnya di akhirat tu. Bayangkan orang yang boleh masuk paling awal, paling kedua, paling ketiga, Allah. Sebab perbezaan dunia dan akhirat, subhanallah, ya, sangat besar. Perkara ini diceritakan di dalam kitab Hikam bab syurga. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita merasakan sangat tertampar bila kita benar kenal Allah dan kenal hakikat tujuan yang kita nak capai nanti. Imbas kembali surah Al-Kafirun, dia mengenali Tuhan. Kita tak cukup kenal lagi. Mari kita terus belajar. Ya? Bila kita terus belajar mengenali Allah dan penciptaannya sahaja akan menjadikan kita rasa, ya Allah. Ya, dan orang yang belajar
Orang yang belajar Al-Quran takkan mungkin akan tak kenal Tuhan dia. Pasti yang pertama tadi, fokus kita mengingatkan, ikhlaskan hati kita. Baik. Al-Kausar ini adalah salah satu nama sungai di dalam syurga. Dan dinamakan surah ini dengan namanya seperti yang tercatat di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab tafsir, begitu juga sebagaimana At-Tirmizi menulisnya di dalam kitabnya. Baik. Imam At-Tirmizi juga menuliskan tentang perkara ini di dalam kitabnya. Baik. Surah ini termasuk, itu bab nama dia tadi ya. Surah ini termasuk daripada berita gembira kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masih ingat berita surah apa yang menggembirakan Nabi? Surah Al-Fatihah. 3 qul. Surah An-Nasr, surah kemenangan. Inilah surah Al-Ikhlas tadi ya, 3 qul. Surah-surah ini adalah surah menggembirakan Nabi. Termasuk surah Al-Kawthar adalah di antara surah yang menggembirakan Nabi SAW, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang banyak, sama ada di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersyukur. Berapa banyak perintah Allah kepada Nabi untuk bersyukur kita jumpa daripada surah Al-Fatihah. Betul tak? Perintah Allah kepada Nabi. Patutlah dia menjadi hamba yang paling bersyukur. Itu juga perintah kepada kita. Baik. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menjadi hamba yang bersyukur dengan melaksanakan ibadah seperti salat. Dan berbeza surah An-Nasr kan? Ingat lagi surah An-Nasr? Antara perintah Allah kepada Nabi juga untuk bersyukur dengan menunaikan salat, memperbanyakkan beristighfar, betul? Beristighfar, membersihkan hati, bertasbih dan bertahmid. Ya, kita recap. Dan surah Al-Kawthar sedikit berbeza. Allah perintahkan kepada Nabi supaya bersyukur dan menunaikan salat. Berbeza sedikit, iaitu dengan menyembelih korban. Berkaitan ibadah korban kita. Berkaitan ibadah-ibadah korban kita, subhanallah. Betul kata Kak Linda, bersyukur, bertasbih, bertahmid. Dalam surah Al-Nasr. Macam mana banyak tak kita bertahmid, bertasbih, beristighfar selepas kita belajar dalam surah An-Nasr.